so much. I see you again. Hai Kak. Hai. Okey, dengar kata Akak pernah menghadapi masalah kewangan masa COVID dan berpindah ke kedai ni dalam masa sebulan. Betul ke? Ya, betul. Wah, tapi cantik lah kedai ni. Thank Macam mana you. Akak berjaya bangkit balik? Jom Akak cerita. Hai, inilah Money Mistakes, Suri Funding Societies di mana usahawan-usahawan berkongsi kesilapan wang terbesar mereka, cara mereka mengatasi cabaran kewangan dan pengajaran yang dipelajari dengan bantuan pembiayaan Micro PKS. Episod kali ini, kita akan ikut kisah Kak Sharifah, pemilik Lilas Pure Beauty and Serenity, sebuah salon kecantikan yang pernah hadapi cabaran besar tetapi berjaya bangkit balik. Jom. Hai Kak Sharifah. Macam mana Akak mulakan bisnes ni? 2007. I was jobless. Okay. So, nampak ada opportunity franchise business. Okay. Kita convert to authorized dealer. Kita jual retail dan juga buat facial treatment. Okey, ketika itulah Akak ada tak masalah-masalah yang Akak hadapi ke? Banyak. 2017. Landlord bagi tahu you have to move. So, masa tu pula Akak lagi 2 minggu nak pergi haji. Lepas tu I cakap tak apa. Kita cari tempat. Then datang pula COVID. Tapi kita buat macam mana, kita still jual produk online. Kita call client and we deliver to them lah. Ini juga bila masa yang Akak rasa Akak perlukan modal tambahan tu? Masa COVID dah banyak guna cash. Ya. So saya cakap saya tak boleh terus berterusan guna cash. Ya. Saya perlu bantuan keuangan. Ada modal tambahan saya kan? masuk SME Corp punya page. Saya nampak ada funding society. Customer online. You provide whatever dia orang nak, bank statement, semua apa tu. Bila dia dah hantar offer letter tu, kita sign. Semua online je. Then dia orang disburse terus duit tu ke akaun kita lah. Wah, sangat pantas. Bila Akak dah guna funding society apa semua, apa perubahan yang paling ketara lah selepas dapat pembiayaan tu? I have a new shop. Semua? Lepas tu I boleh give back to my staff pun ya juga. Last year we went to Korea. This year we just came back from Japan. Wow. Client pun they are happy because kita boleh bagi more discount to them. Tak, bila kita tengok balik, apa pelajaran terbesar daripada semua yang dah berlaku dalam bisnes Akak? Kita kena ambil staff yang berkualiti, yang ada experience dan yang betul-betul committed. Saya nak tanya jugalah, apa nasihat Akak untuk usahawan-usahawan yang dekat luar sana? Kita kena kuat lah. Kuat. Jiwa kena kuat, energi pun kena kuat jugalah untuk kejayaan yang sejati. Wah, macam tu. Terima kasih Kak Sharifah sebab berkongsi kisah bisnes Akak dengan kita orang sama-sama. Dari susah nak bertahan jadi peluang baru. Pembiayaan yang bijak bantu kita bangkit daripada masalah. Nak tahu macam mana usahawan lain belajar pada money mistakes mereka? Jangan lupa tonton episod seterusnya. Bye!